Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak buat sedikit ulasan mengenai PRN Negeri Sabah, yang mana Pak Haji dengar dan kita dah lihat dalam media sosial bahawa kalau BN menang di Sabah, Bung Mokhtar akan dicadangkan untuk menjadi Ketua Menteri Sabah. Tapi hari ni Pak Haji nak beritahu dengan sahabat-sahabat, lagi-lagi dengan Walanon, supaya dengar apa yang Pak Haji nak beritahu. So, apa yang cita-citakan oleh Barisan Nasional untuk mencalonkan ataupun mencadangkan Bung Mokhtar sebagai Ketua Menteri Sabah, itu adalah, kata orang tu, umpama mimpi dalam mimpi. Walanon, kau dengar sini Walanon, bahawa Bung Mokhtar akan menangis di bucu katil. Tak ada siapa yang nak beri kemenangan kepada Barisan Nasional di Sabah. Apa yang dikatakan oleh Presiden UMNO untuk berusaha untuk lawan ataupun untuk tuntut habis-habisan mengenai MA63 tu, itu adalah retorik saja, pembohongan saja. UMNO dah duduk dalam Pakatan Harapan, Barisan Nasional duduk dalam Pakatan Harapan. Kalau dulu waktu Najib 6%, berguling-guling penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Tapi sekarang ni zaman Pakatan Harapan, cukai 8%. Di mana suara UMNO? Di mana suara UMNO? Tentang subsidi minyak ditarik, di mana suara UMNO? Kes-kes tentang isu kalimah Allah, tentang isu-isu yang mempersendakan agama, yang mempersendakan tentang bendera Malaysia, mana suara UMNO? Ada seko je yang orang DAP kata lalat, itu seko je, kan? Itu pun ibarat curah air daun keladi, itu pun wayang saja. Jadi kepada rakyat Sabah, Pak Haji memang respect habis kepada korang ni. Memang korang hebat. Lagi-lagi sekarang ni pengundi muda di Sabah memang total tak nakkan UMNO dan Barisan Nasional. Pemimpin-pemimpin yang datang sana yang mewakili Barisan Nasional tu, yang berceramah, itu semua cakap bohong, omong-omong kosong. Tak ada apa pun yang akan mereka perjuangkan untuk rakyat Sabah. Lagi-lagi macam Presiden UMNO yang mengkhianati rakyat, yang bersekongkol dengan Pakatan Harapan sehingga Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Daripada siapa? Daripada UMNO. No Anwar, no DAP, no Bersatu. Ni Pak Haji ulang lagi, saya ulang. Tapi akhirnya comolot. Jadi apa yang diimpikan ataupun apa yang diangan-angankan oleh Barisan Nasional UMNO untuk memenangi kursi yang banyak di negeri Sabah, sehingga mencadangkan ataupun mencalonkan Bung Mokhtar sebagai Ketua Menteri, itu ibarat ibarat kata Pak Haji tadi, umpama mimpi dalam mimpi. Di sana menanti, di sini menunggu. Akhirnya menangis, bernapas dalam lumpur, kan? Jadi Bung Mokhtar bakal menangis di bucu katil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang berceramah bukan main hebat, dengan taburan berbagai-bagai, janji berbagai-bagai, perbelanjaan yang luar jangka. Di mana SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya? Nak tunggu report ke? Ataupun korang ada pegawai pemantau? Kena pantau dengan apa yang diberi ataupun apa yang dijanjikan, apa yang dimomok-momokkan, yang boleh melanggar peraturan-peraturan ataupun undang-undang SPR. Ambil tindakan. Sebab belanja begitu mewah Barisan Nasional, mana mereka datang duit? Sedangkan SPR dia ada bagi garis panduan, don berapa perbelanjaan, parlimen berapa perbelanjaan. Tapi kalau dah bagi berbagai-bagai janji itu, janji ini, itu adalah satu perkara yang langgar daripada undang-undang SPR. Pak Haji bukan tak pernah menjadi pegawai pemantau. Pak Haji dah dua kali jadi pegawai pemantau bersama dengan SPR. Kesalahan-kesalahan perbelanjaan, lepas tu kena declare, kan? Jadi ini kita boleh lihat
apa yang dibawa oleh Barisan Nasional all out. Walaupun mereka tabur berbagai-bagai kerana mereka nakkan kemenangan. Kenapa? Mereka nak sakau lagi harta rakyat Sabah. Mereka nak monopoli harta rakyat Sabah dengan kalangan-kalangan mereka saja. Seperti mana yang kita lihat GRS yang telah meluluskan, walaupun akhirnya bila meletup, konon-konon ditarik balik 70,000 ekar. Kalau rakyat Sabah nakkan isu tu meletup ataupun nak dikorek semula, pastikan kerajaan Sabah bertukar. Dan tolak kepada semua pemimpin-pemimpin GRS yang bertanding. InsyaAllah rakyat Sabah akan dapat tahu kebenaran. Suatu isu tentang adik Zara pun insyaAllah kita akan dapat kebenaran. Jadi kepada rakyat Sabah, Pak Haji respect. Dan Pak Haji dengar berita dan rakan-rakan Pak Haji di Sabah ada hantar sedikit berita info-info bahawa sesungguhnya Bung Mokhtar akan menangis di Bucu Katil. Dia tidak akan mendapat menjadi Ketua Menteri Sabah. Kenapa sahabat-sahabat? Kalau rakyat Sabah nak tahu, sedangkan dia tak tahu isteri dia duit masuk 2 juta dalam akaun bini dia pun tak tahu. Apalagi kalau dia menjadi Ketua Menteri Sabah. Tanah orang ceroboh, tanah sana orang ceroboh, tanah orang sini orang ceroboh, dia pun tak tahu. Lagi bahaya. Nanti bila rakyat komplain, dia pun tak tahu tanah tiba-tiba kena ceroboh. Jadi Bung Mokhtar ni pun bukan orang yang layak. Dia tak ada aura pun sebagai Ketua Menteri. Dia layak jadi penghulu kampung dekat Kinabatangan. Bagi dia jadi penghulu. Ataupun JKKKK, Jawatan Kuasa Kuda Kepang, kan? Marah Walanun marah kalau Pak Haji bercakap ni. Jadi kepada rakyat Sabah, buatlah perubahan. Buatlah satu magic yang boleh memeranjatkan atau menyedarkan Pakatan Harapan bahawa sesungguhnya duit bukan segala-galanya. Cash is king dah tak relevan lagi. Bahawa rakyat yang sekarang ni yang bijak, pandai, yang akan menentukan siapakah pemimpin yang betul-betul amanah, betul-betul yang boleh memperjuangkan nasib rakyat. Jadi itulah yang rakyat Sabah. Hanya daripada Sabah hingga ke Semenanjung, Sabah bermula, tunjukkan perubahan, insya-Allah Semenanjung akan ikut. Kita akan tumbangkan Pakatan Harapan dan sekutu-sekutu yang bersama dengan Pakatan Harapan. InsyaAllah. Itu saja perkongsian Pak Haji pada hari ini. Kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.